Apa yang akan jadi dengan telur wanita kalau tak disenyawakan? Adakah dia akan meletup atau di-recycle balik untuk ovulasi akan datang? Stay tune sebab saya akan explain apa yang berlaku dengan telur wanita dalam tempoh 24 jam selepas dia menetas daripada kilang telur wanita. Berbulu-bulu fimbre di tube fallopian akan bertindak seperti vacuum, sedut telur yang dah dipecahkan berada dalam tube fallopian. Telur dia tak ada ekor, macam sperma dia ada ekor. Telur tak boleh berenang sendiri ke bawah, dia tak boleh bergerak sendiri. Dia hanya boleh bergerak melalui fimbre dekat hujung rambu-rambu macam tentakel sotong dekat hujung tube fallopian, dan juga bergerak ke bawah oleh siliari berbulu dalam tube fallopian. So sekiranya lah waktu dalam tempoh ovulasi ni husband pula pergi memancing, dia pergi main futsal, dia pergi jamming, pergi karaoke, panjat bukit, hiking bagai kan. Terlepaslah peluang sebab telur wanita ni dia berada dalam tube fallopian dalam tempoh 24 jam, dalam tempoh 1 hari. Jadi kalau tak disenyawakan, telur ni akan ditolak oleh bulu seliari dalam tube tu untuk bergerak ke bawah perlahan-perlahan. Dalam tempoh dia bergerak ke bawah tu, ada yang mengatakan masih lagi ada harapan untuk persenyawaan menjadi. Anda kata ada bersama selepas 24 jam. Tapi dia punya kadar chance untuk kehamilan berjaya, persenyawaan berjaya tu dah menurun sebanyak 2%. Bila dalam tempoh 24 jam dia dah turun ke bawah, dan dalam tempoh 5 hari telur yang tak disenyawakan dia akan menempel dalam dinding rahim bersama dengan pembuluh darah yang banyak itulah. So selepas telur pecah, automatik hormon progesteron wanita akan meningkat. Progesteron ni fungsi dia mendebarkan dinding rahim dengan pembuluh darah sebagai persediaan penempelan janin. Anda kata ada persenyawaan berjaya berlaku. Tapi kalau tak ada persenyawaan, telur tu akan menempel sendirilah dalam dinding rahim. Jadi bila dah 6 hari lepas telur tu pecah, dah tak ada chance dah persenyawaan berjaya. Dan dia akan dilulukan bersama darah haid untuk kita haid akan datang. Ada juga teori yang mengatakan telur tu dia tidak bergerak ke bawah, sebaliknya telur tu basi dan dia akan hancur sendiri dan diserap dalam badan kita kalau tak disenyawakan dalam tempoh 24 jam. Tapi saya memegang teori yang kuat, masih lagi ada chance persenyawaan walaupun selepas daripada 24 jam. Tapi chance untuk kehamilan berjaya dia lebih tinggi kalau anda bersama sekurang-kurangnya 2 hari sebelum telur pecah, ketika telur pecah dan juga sehari selepas telur pecah. Dia adalah waktu yang paling afdal nak bersama. Sebab andalah kata husband pergi hiking pada waktu anda ovulasi. Kebetulan anda ovulasi tu husband pula outstation. Tapi anda dah bersama semalam. Jadi adalah sperma yang hopefully yang berkualiti yang menunggu dalam tube fallopian, menunggu standby. Anda kata telur tu pecah, dia dah ready untuk mensenyawakan telur tersebut. Sebab sperma dia boleh hidup dalam rahim wanita sehingga 5 hari. Dengan syarat anda punya environment dalam rahim tu cantik lah. Tak ada keradangan, tak ada inflamasi. Anda pun kurang makan manis-manis ketika di fasa ovulasi, fasa luteal. Sebab bila makan manis-manis, makanan terproses ni, dia akan menyebabkan badan anda berkeradangan tinggi. Jadi automatik anda punya imun pun akan auto sikit lah, autoimmune. So automatik sel makrofag dalam dinding rahim pun dihasilkan berlebihan. Jadi dia overrespond dengan sperma-sperma. Diingatkan sperma tu benda asing dan sel makrofag anda tu boleh engulf sperma. Jadi penting kena jaga juga kualiti makanan sepanjang ikhtiar, tak kira fasa. Okay, so jangan lupa minum susu air putih setiap pagi sebelum sarapan, kalau puasa sebelum juada sahur, untuk bantu imun juga, plus dengan keseimbangan hormon dan juga plus dengan kualiti sperma dengan ovum. Okay, semoga bermanfaat. Share ilmu ni kepada pasangan anda.